Ini dia, kita dah tanam nih. Ini dia. Ini cara menanamnya. Cara menanam daun kelor. Ini pokok. Yang besar ke bawah, yang kecil ke atas. Ini kita tanam lagi. Ini banyak nih. Oke. Ini dia daun kelor. Ini daun kelor. Ini kita tanam daun kelor. Ini untuk sayur pun boleh. Ini daun kita rebus nih. Kita buat sayur pun boleh. Simpan ni dalam air sejuk. Besok kita sayur. Kita rebus pun boleh, kita sayur pun boleh. Itu simpan ni dulu. Lepas tu kita tanam. Ini kita tanam. Ini batang dia ni. Ini batang dia ni. Ini ke bawah, yang besar ni ke bawah, yang kecil ni ke atas. Kita tanam macam ni. Kita tanam macam ni. Ini bersama. Ni yang ke bawah, yang besar ni ke bawah, yang kecil ni di atas. Ni kecil. Ni yang berat ni, ni berat bawah. Ni keringan ke atas. Kita tanam ya. Ini ada 4 batang. Ada 5 batang. Okey, kita tanam ya. Ini daun kelor. Untuk sayur pun boleh. Untuk makan makanan lain pun boleh. Saudara, kita menanam daun batang kayu. Ini di bawah, ini di atas, yang kecil ini di atas, ini di bawah. Daun batang kelor. Daun kelor kita tanam. Namanya daun kelor. Kita benamkan sedikit. Buat lagi, kita buat satu rumpun lagi.
besar guys.